Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Guys, terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan agar dipermudahkan segala urusan saya semalam. Semoga saya dibebaskan, semoga dilindungi. Jadi alhamdulillah lah, berkat doa semua, doa dan sokongan semua sekali, khususnya sahabat sepenuhnya tim Malabot ni, hari ni saya dibebaskan lah. Masuk malam ni boleh buat live lah. Jadi saya nak ulas sikit berkenaan dengan apa yang berlaku lah. Selamat datang ke Suara Dunia, cerita di sebalik cerita. Boleh screen recording lah. Untuk makluman semua, malam tadi lebih kurang pukul 1 suku, sekumpulan pegawai dan anggota polis, lebih kurang dalam 20 orang. 20 orang, yang mana 3 buah kenderaan 4x4, 1 MPV dan 2 kenderaan sedan lah, dan juga motosikal telah datang ke rumah saya lah. 1 suku malam tadi, pagi ke malam lah. Jadi saya tengah layan bola lepas habis BC Telegram Tim Malabot. Jadi and then kelang kabut lah sikit kan kita kan. Terkejut datang. Sebenarnya tak terkejut pun, kita dah tahu polis akan datang sebab hari Jumaat mereka nak tangkap tapi tak dapat. Jadi saya suruh wife keluar dulu. Jadi rumah keluar dululah. Maklum, saya tukar seluar, kita pakai seluar pendek kan. Jadi ikut daripada laporan pegawai tu, dia kata kes apa tak pastilah, dia kata. Jadi saya pun keluar lah. Jadi saya keluar tu, saya tanya dengan pegawai polis tu, ya tuan. Dia kata dia pun bacakan lah mengikut Akta Seksyen, Akta Sultan, MCMC. Jadi saya cakap, okey, kenapa nak kena tangkap? Dia cakap, biasa telefon je. Sebab semua orang tahu kan, saya tak pernah lari pun. Biasa telefon je. Jadi agak pelik lah. Agak pelik bila tak telefon, tiba-tiba datang dengan keadaan macam itu, dengan nampak bawa kata besar tu, dengan tempat yang pecahkan pintu rumah tu. Jadi agak terkejut lah, kita akan macam apa hal kan. And then saya cakap okeylah, tak apalah, dia bacakan 2 kali lah. Pegawai polis ni pun agak kasar sikit lah, ASP ni. And then saya cakap okeylah, bagi saya tempoh lah, saya nak tukar baju lah. Kita nak tukar baju. Sebab kita kalau kena tangkap ni, kita tahulah kalau kena tangkap bermakna masuk dalam lokap. Jadi kalau masuk dalam lokap, sebaik-baiknya kita mandilah dulu. Kita mandilah dulu. Mandi saja, bukan mandi wajib. Mandi dulu. Jadi wangi-wangi lah sikit kan. Jadi saya pun cakap, tuan minta 20 minit. Dia kata 10 minit, 15 minit. Of course lah kan. And then saya naik atas mandi apa semua, turun. Awak sekejap kot, lelaki mandi mana ada lama kan. And then anak-anak rumah pun kejut. Mami Ona kejut anak-anak. Ada 2 orang anak dah tidur apa semua. And then saya cakap kat pegawai tu, tunggu kejap lah. Sebab tunggu anak buah saya datang. Dia kata, berapa lama lagi? Dia pegawai polis ni kan. Pegawai polis ke anggota polis, dia kena ada budi bicara. Tapi saya tengok pegawai semalam ni, dia macam kurang budi bicara lah. Saya tak tahulah kan. Tapi itulah. Jadi and then dia berkeras juga. Saya cakap tunggulah kejap. And then kebetulan anak buah sampai. Sebab saya bagi alasan, dekat rumah semua perempuan, tak ada lelaki. Jadi tunggulah kejap. Sebab semua perempuan, tak ada lelaki. Memang rumah seanak 5 orang kot, perempuan kot kan. Mak mertua pun perempuan. Lepas tu ada sepupu Mami Onang pun perempuan juga. Anak dia pun perempuan juga. Ada lelaki tu berapa tahun umur. Jadi tunggulah anak buah saya sampai. And then barulah saya buka pintu. Seperti mana yang korang tengok lah dalam video tu. And then masuk dalam kereta. Tak apalah. Tak apalah. Tak payah cerita lah. Ini pegawai dinai lah. Pegawai dinai jenayah berat. Semua yang datang semalam adalah pegawai dinai jenayah berat. Jadi saya pun menjadi tanya-tanya lah. Apa benda yang kesalahan jenayah yang kita buat ni. Sebab dinai ni untuk makluman, mereka terlibat dalam kes-kes besar. Rompakan senjata api, kes colik, kes bunuh. Semua kes besar-besar. Kan? Jadi macam kita ni, macam saya ni, kes social media je lah. Kan? Kita bercakap. Mengkritik, menegur Presiden Parti PKI kesayangan Walanon ni, sampai gunakan dinai jenayah berat. Baik kita faham, polis ni dia diarahkan, dipergunakan oleh kerajaan Madanon. Saya tak ada masalah. Saya tak pernah ada masalah pun dengan anggota polis. Cuma dengan pegawai semalam memang saya ada masalah lah. Walaupun selepas insiden dalam kereta tu, dia minta maaf, tetapi bukan tak maafkan, tetapi saya rasa tak patut lah. tak sepatutnya lah. Sebab dia kena ada, ingat ni, kepada anggota dan pegawai polis. Termasuklah kalau dia tengok ni. Pertama, kena ada budi bicara.
Kan? Polis ni dia kena ada budi bicara. Sebab itu yang kita dididik. Tak tahulah kalau dia ni dididik dekat tempat lain. Dia kena ada budi bicara. Tak kisahlah kau deny ke, D7 ke, kau apa sekalipun lah. Tetapi kau kena ada budi bicara. Dan kau kena gunakan otak kau. Kan? Kalau pegawai polis nak pergi tangkap orang, tak gunakan otak, masalah. Sebab kena otak tu kena guna. Ni kes apa? Adakah dia ni kes bunuh? Adakah dia ni kes rogol? Adakah dia ni kes penyenayah yang curi apa? Tak. Ini kes politik. Bermakna dalam kepala otak ni kau tahu, ini kes politik. Jadi bila ada kes politik ni, kena guna budi bicara lah. Dan semalam pun, kau pun tahu kan, sebukan lagi pun. Walaupun hari Jumaat nak tangkap, kita tahu nak tangkap, kita tak lari pun. Tak ada nak lari, nak sembunyikan diri ke, nak lari pergi Indonesia ke, pergi Thailand. Tak ada. Sudah duduk kat rumah. Tak ada lagi mana-mana. Jadi kat situ pun sebenarnya, jangan, kalau nak kata tak bagi kerjasama, sebagi kerjasama. Jadi, cuma budi bicara. Jadi nak ingatkan juga kepada pegawai polis, anggota polis, khususnya mereka sekarang ni yang dikerahkan untuk menangkap sesiapa saja yang kritik PMX ni, harap dapat gunakan budi bicara. Ni akal ada kena guna. But semua semalam, anggota semalam semua okey lah. Pegawai-pegawai lain okey. Cuma ketua semalam yang datang lah. Daripada dia tak sekolah kot. Kalau dia dengar ni cakap dia tak sekolah lah. Saya tak nak cerita lah apa yang berlaku dalam kereta tu. Tetapi it's a provokasi lah. Provokasi lah. Alhamdulillah lah Allah pun bagi ketenangan. Kalau Allah tak bagi ketenangan, mungkin jadi lebih parah. Mungkin saya tak keluar lagi. Mungkin kat dalam lock up lagi ni. Mungkin ada benda baru pula. Yelah. Macam Anwar Ibrahim dulu kan. Provok polis, lebam biji mata. Provok polis lah tu. Anwar Ibrahim. Ingat Anwar Ibrahim? Dia provok Tan Sri Rahim Noor. Rahim Noor cepuk sebiji, bengkak biji mata. Jadi macam semalam tu lebih kurang macam tu lah juga. Kan, diprovok. Provok. Tapi alhamdulillah lah kita Allah lindung lah. Allah lindung lah. Kalau tak mungkin lebam biji mata, tak tahulah biji mata siapa lebam kan. Provokasi lah, provok. Mungkin dia kurang cerdik ataupun mungkin arahan. Kan, saya pun fikir juga mungkin arahan. Arahan untuk provok saya. Supaya kita marah, kita geram. Provok. Sebab bila datang dengan 20 orang dengan bawa macam-macam, mungkin nak provok kita supaya kita ni mengamuk. Kita tak tahu kan. Tapi satu pengalaman yang pertama kalilah berlaku dalam hidup saya sepanjang saya terlibat daripada 2008. Ini pertama kalilah satu tindakan yang dibuat oleh pegawai polis yang nampak macam tak ada budi bicara lah. Sebab sebelum ini mana-mana kes lah tak pernah lagi. Tak pernah lagi lah. Wak Imah itu hari tahun lepas AMLA dekat 30 orang datang pun AMLA ni datang serbu geledah rumah pun ada budi bicara, pun ada adab. Kita boleh tahulah kan. Sebelum-sebelum ni pun tak ada lah, tak pernah lah. Sebab kalau muka ni terlibat dengan jenayah, tak apa. Kita social media, kau bercakap kot. Kan? Jadi, tak tahulah kan. Kita harap kalau pegawai tu dengar ni kan, kena ada budi bicara lah. Okay. And then so dibawa ke IPD Dawangi. Proses untuk ni apa semua. And then pegawai penyiasat pun datang. Pukul 3 lebih kurang lah. Pukul 3 pegawai penyiasat datang. Daripada unit siasatan jenayah terkelas. Bukit Aman. Dia tengok saya pun tengok dia cakap, "Tuan, kenapa tak telefon?" Dia pun senyum. Sebab memang korang semua tahu kan, tiap kali kalau nak siasat, saya akan bagi je sama. Tak pernah lah sampai datang nak serbu macam ni. Mesti saya akan datang bagi je sama. Jadi pegawai tu pun dia arahan. Dia pun cakap arahan. Sebab memang sepatutnya dia call. Tapi tak ada call. Memang arahan untuk pergi rumah tangkap. Gunakan deny Bukit Aman ni, jenayah berat ini, untuk gempak kita ni. Seolah-olah kita ni melakukan jenayah yang serius, supaya jiran-jiran semua boleh tengok. Malu kan lah. Jiran-jiran boleh tengok. Tapi alhamdulillah lah, jiran kiri kanan ni, India ke China ke, semua dia dah tahu lah. So ni warrior kan. And then, lebih kurang 3.30 tu, lepas selesai apa semua untuk barang-barang seram menyerah, telefon diambil apa semua, dihantarlah ke dalam lokap Dawangi. Jadi dalam lokap Dawangi tu, tidur lah, apa lagi tidur lah, kita pukul 3 lebih kan. Tidur. Ni saya cerita perjalanan And then pukul 5 pagi tu, terbangun, tengok, ada budak baru masuk. Dia baru masuk. Cakap, daripada mana? Daripada Melaka. Oh, okay apa? Atas Sultan. Atas Sultan. Kau cakap apa? Kat TikTok bang. Kau cakap apa? Saya mention pasal Sultan. Alah kau ni. Kenapa kau mention pasal Sultan? Kan dah menjadi masalah pada kau ni. Jadi budak ni
Pukul 2 pagi, polis kat Melaka tu pergi ambil dia dekat rumah, bawa ke Dawangi. Kerana berkaitan dengan atas sultan, tapi dia berkaitan dengan raja-raja Melayu. Tentang apa? Tentang kedatangan Trump. Nampak Tentang kedatangan Trump. Dia bukan orang parti, dia bukan orang politik, tetapi dia punya emosi dia. And then sambung tidur balik. And then pagi tu, memang tak subuh lah guys kan. Pukul 9 lebih kurang, dalam pukul 8 lebih lah. Dipanggil untuk permohonan reman lah. Jadi, apabila dibawa ke pendaftar mahkamah kot. Pendaftar ni apa, magistrate ke apa, tak ingat lah Tuan Rafiq adalah lawyer kita lah, Tuan Rafiq. Jadi, budak tadi tu, dia tak ada peguam, tapi ada bantuan guaman, biro guaman yang disediakan oleh Bank Konsel tu. Jadi dia dapat reman 2 hari lah. Reman 2 hari. And then masuk tenser, last kali lah. Tak ramai hari ni. Sebab sebelum tu ada kes lagi. Kes yang dekat KLCC, yang dekat Ampak tu. Yang kena tangkap tu. Pasal Trump semalam. Yang budak motor tu. Ada juga. 2 orang kena tangkap. Ada pun reman juga. Seorang 2 hari 1 malam, seorang 1 hari. And then masuk dekat tenser lah. So, pegawai ni, bacakan satu-satu supaya ni dibenarkan reman selama 4 hari. 4 hari. Macam-macam ni. Seram kalau baca ni. Alhamdulillah, kita ni ada Tuan Rafiq lah. Suka tak suka memang menakjubkan lah. Cara percakapan Tuan Rafiq, macam mana dia handle. And then Tuan Rafiq pergilah. The point paling penting adalah laporan polis yang dibuat ini adalah laporan polis yang dibuat oleh ahli AMK. PKR. Parti PKR. Bukan rakyat biasa ni. Bukan rakyat marhain ni. Daripada parti PKR. Parti Anwar Ibrahim. Yang mana laporan tersebut mengatakan bahawa telah menuduh, mengeluarkan kenyataan Perdana Menteri menyekat bantuan ke Gaza. Keduanya tentang Perdana Menteri ini baruah Israel Zionis. Ketiganya tentang menuduh Perdana Menteri merupakan pesakit HIV dan pakai stoma bag tai. Jadi Tuan Rafiq bagi hujah lah satu persatu. Seperti mana yang kalau tengok, boleh tengok cari video Tuan Rafiq. Apa yang Tuan Rafiq buat lepas jamin tadi, lepas reman tadi, dia cerita tu, itulah dia, poin-poin yang dia cerita tu. And then Tuan Rafiq sentuh juga berkenaan dengan Presiden PKR merupakan Perdana Menteri. Menteri KDN yang jaga polis ini merupakan Setiausaha Agung PKR. MCMC ni pula, Kementerian Komunikasi, menteri dia adalah Ketua Penerangan PKR. Jadi sekarang ni kita boleh nampak semua aset digunakan untuk menutup mulut siapa saja yang mengkritik Presiden PKR. Jadi Tuan Rafiq hujah dalam tu, and then dindong. And then pegawai penyiasat tu minta lagi, dia bagi tahulah poin-poin dia pula. Dan Alhamdulillah mahkamah tadi majlis menolak lah. Jadi sedibebaskan lah. So ikutkan sedibebaskan pukul 2.30 petang. 2.30 petang. Tapi dia boleh pergi ke 5 petang lah. And then selesai tu apa semua, masuk lokap balik. Masuk lokap dalam pukul selesai tu ambil statement. Baru ambil statement. Sekejap je ambil statement sebab pegawai polis tahu. Dan ni saya nak bagi tip kepada semua juga. Saya nak bagi tip kepada semua juga. Kalau dalam sekarang ini kita lawan ni, hentam dia orang ni. Kalau kita ditahan, diminta untuk ambil keterangan, kita jawab. Saya jawab soalan ini di mahkamah. Saya jawab soalan ini di mahkamah. Kalau dia kata tak boleh, tak jawab, kena jawab. Yelah, saya jawab ni. Saya jawab soalan di mahkamah tu, saya jawab. Jangan kosong. Kalau kosong, kalau kau bisu buat pekak je, itu tak boleh. Itu mana kau tak jawab. Kau jawab. Saya jawab soalan di mahkamah. Sebab apa-apa kita bicara kat mahkamah lah. To be a gentleman, kita lawan dekat mahkamah. Seperti mana Tun Mahathir sama Anwar Ibrahim. Seperti mana Yusof Rota sama Anwar Ibrahim. Lawan dekat mahkamah. Jadi, ini saya bagi tahu kau orang, kalau kau orang kena, saya akan jawab soalan ini di mahkamah. Jadi sekejap lah pegawai tu ambil. Sebab dah banyak kali kot dengan USJT. Ada selesai tu apa semua. Budak yang Afiq ni, budak Melaka ni, dia pun selesai ambil statement, masuk balik lokap dalam pukul 12. 12 tengah hari masuk lokap balik. Dan sebaring lah. Sebab kata 2.30. Bangun, tak ada. Bangun, tak ada. Dalam pukul 4.25. 4.25 petang, barulah anggota polis tu datang, bagi tahu dah boleh keluar dah. Nampak? Daripada 2.30, daripada pukul 12 tu, sampai pukul 4.20, tak ada apa pun. Statement dah habis, tak ada. Sebenarnya boleh je kalau dia nak release. Betul tak? Boleh je kalau dia nak release. 4.20, sebelum pukul 5 tu, baru dia release.
Sebab apa? Inilah dia. Inilah mereka. Sebab apa? Arahan daripada atas. Tak apalah. Penginaian ni buatlah macam mana pun. Kan? Dia tak akan terlepas. Dunia akhirat akan dapat balasan. And then keluar tu, Ijat Jamil lah. Ijat datang, Ijat Jamil apa semua. And then keluar. Seperti mana yang saya buat dalam sosial media petang tadilah. Kan? Balik rumah. Kan? Rupanya besok anniversary saya dengan rumah. Ulang tahun perkahwinan besok. Kan? Kita pun rasa macam alhamdulillah lah. Allah bagilah. Kalau kena 4 hari ke 3 hari, besok tak sambut lah anniversary dengan rumah, ulang tahun perkahwinan. Jadi, pukul 12 ni nak sambut lah ulang tahun. Tak lama lah kita busy ni. Sorry. Okey. Apa isu dia? Okay. Saya nak cerita dengan korang, sama ada korang nak percaya, tak percaya, terpulang pada korang. Tapi, ini kepada AMK lah. Terutama bakal ketua AMK lah. Harun. Amboi. Dengan kata bukan main lagi. Pagi-pagi dah buat video dah. Padan muka. Dengar kata lah. Tak tahulah. Saya tak tengok lagi. Tapi Ijat bagi tahu lah. Ijat Amal bagi tahu. Dia kata pagi-pagi. Dah buat video dah. Sebelum subuh dah keluar video dah. Bukan main suka. Happy dia. Lepas tu ada lah geng cium spender lah. Macam-macam lah orang lah. Kan? Tak apalah. Kan? Syazi kat lokap lagi ni. Syazi kat lokap lagi. Okey. Khas juga kepada Kamil Mukmin, Ketua AMK yang juga setiausaha politik Anwar Ibrahim. Budak Farhaj Wafas Savado. Budak Farhaj Wafas Savado. Kamil Mukmin, Ketua AMK yang arahkan budak-budak AMK buat report pada aku. Okey, tak apa. Korang dah buat report, polis dah jalankan tugas. Selesai. Polis dah jalankan tugas. So, terpulanglah. Sama ada penawaran nak tuduh ke apa, itu terpulang. Cuma, persoalan dia sekarang ni, aku nak bantu korang lagi sekali, supaya korang faham dengan benda ni. Pertama ni berkenaan dengan Anwar Ibrahim sekat bantuan ke Gaza. Okey. Itu bukan satu fitnah. Itu satu pertanyaan yang bukan saja aku nak tahu, tetapi rakyat Malaysia semua nak tahu. Apakah bantuan yang disalurkan kepada rakyat Gaza dan Palestin? Sehingga hari ini, tidak ada satu evidence, tidak ada satu kenyataan ataupun proof yang mana Malaysia melalui Perdana Menteri menyalurkan bantuan ke Gaza dan Palestin. Tak ada. Tak ada. Malah jawapan daripada AMK tempoh hari dalam laporan polis yang dibuat, Perdana Menteri telah menyalurkan bantuan ke Gaza melalui sumut flotila. Ini kenyataan dia, melalui sumut flotila. Sekarang ni, kapal sumut flotila tak sampai. Kita katalah ada bantuan dalam kapal sumut flotila. Tapi kapal sumut flotila tak sampai ke Gaza. Dia sampai ke Israel. Jadi andai kata kalau ada bantuan dalam kapal tersebut, bermakna bantuan tersebut, dia tak sampai kepada rakyat Gaza. Dia sampai ke penduduk Israel. Betul? Okey. Tapi, dalam temu bual dengan beberapa orang peserta sumut flotila, mereka mengakui tidak dibawa apa-apa. Tak bawa susu ke pampers, ubat ke, tak ada semua tu. Jadi bermakna tidak ada apa-apa bantuan yang dibawa dalam kapal sumut flotila. Jadi bila AMK, Kamil Mukmin bagi tahu, Perdana Menteri telah menyalurkan bantuan melalui kapal sumut flotila, tak adalah. Jadi rakyat nak tahu, apakah bentuk bantuan yang disalurkan? Apa benda yang disalurkan? Dalam tempoh hari di Stadium Aziata, Perdana Menteri, Presiden PKR juga, menyatakan bahawa nak pecahkan tembok Rafah. Apabila kapal sumut flotila ini gagal, dia kata nak pecahkan tembok Rafah untuk menghantar bantuan bekalan. Tembok Rafah dah 2 minggu dah dibuka. Tapi tak ada satu kapal ke, satu terak ke, ataupun apa-apa bantuan yang sampai ke Gaza. Tak ada. Sampai hari ni tak ada. Jadi persoalan dia sekarang ini, ada ataupun tak ada. Jadi benda ni perlu dijawab oleh Perdana Menteri. Sebab rakyat nak tahu. Kerana apa? Kerana sebelum ini, Anwar Ibrahim dalam kenyataan pada bulan Mei 2025 mengumumkan bantuan sebanyak 100 juta yang disalurkan untuk dihantar ke Gaza dan Palestin. Bulan Ogos tempoh hari pun perkara yang sama juga, menyatakan bahawa 100 juta lagi ditambah untuk menyalurkan bantuan ke Gaza dan Palestin. Jadi sekarang ni kalau kira tambah 200 juta, itu tak termasuk lagi kutipan daripada MyCare, NGO yang diasaskan oleh orang-orang ABIM, orang-orang Anwar Ibrahim ni. Apa bantuan yang disampaikan? Apa bentuk bantuan dia? Jadi rakyat Malaysia berhak tahu perkara ini. Sebab engkau umum duit rakyat. Engkau kata Malaysia.
Jadi kita ni kena condemn macam tu lah. Itu basic dia. And then, betul ke Anwar Ibrahim ni dia pro-Palestin? Betul ke dia ni pro-Gaza? Ini persoalan dia. Sebab, seperti mana hari ni, saya yakin semua orang tengok. Korang tengok. Trump ni, dia mengaku dia memekalkan senjata untuk melakukan genosid ke atas rakyat Palestin, Gaza ni. Dia mengaku. Ada video terang-terang dia mengaku. Dia supply apa. Tapi hari ni, apa yang ditunjukkan oleh Anwar Ibrahim membuktikan bahawa dia suka dengan Trump ni. Kalau Trump menari, dia pun boleh menari. Bermakna apa? Ni video ni, saya yakin semua orang dah tengok video ni. Semua orang dah tengok video ni. Sebab saya nak tunjuk juga supaya kita semua dapat tengok sama-sama sekali lagi. Ini satu perkara yang mengecewakan lah. Saya rasa bukan kita saja kecewa. Saya rasa mereka yang... Perkara itu diakui Dr. Mahathir semasa prosiding peperiksaan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala Trump menari, Anwar Ibrahim pun menari. Menari dengan genosid. Yang terlibat dalam genosid ke atas rakyat Gaza. Jadi Anwar Ibrahim ni macam mana ni? Sekarang persoalan dia, bantuan ke Gaza kita tak nampak. Tak ada. Patutnya Kamil Mukmin sebagai setiausaha politik Anwar Ibrahim yang juga ketua MK. Tunjukkanlah. Bila kita tanya, tunjukkanlah. Buktikan. Jangan kau arah buat report tak pasal-pasal. Buktikanlah. Apa bentuk bantuan dia. Tetapi yang nyata bila Trump sampai, Trump menari, Anwar pun menari. Dan hari ni, saya ambil kesempatan dengar balik apa yang Anwar cakap dengan Trump. Sekali pun dia tak sebut tentang kezaliman Israel. Dia tak sebut kezaliman rejim Zionis ke atas rakyat Gaza. Dia tak ceritakan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh rakyat Palestin. Sebaliknya hari ini, depan Trump, dia memuji Trump. Kau dah dengar dah? Tempoh hari, dia kata apa? Dia nak jumpa Trump, nak cakap depan-depan. Nak cakap depan-depan. Demi rakyat Palestin, demi rakyat Gaza. Nak cakap. Berkobar-kobar nampak tu. Tapi hari ni, bila kita tengok dia jumpa Trump, dia puji Trump. Mula-mula menari dengan Trump. Lepas tu puji Trump. Lambung Trump. Jilat Trump. So, macam mana kita rakyat ini nak percaya bahawa Anwar Ibrahim ni pro kepada Palestin dan Gaza? Sebab apa yang ditunjukkan tak nampak dia menyembelahi pada rakyat Gaza dan Palestin. Sebaliknya, nampak dia bersekutu pula dengan Trump ni. Jangan percaya, fikirlah. Kau pergi tengah ucapan Anwar Ibrahim. Dia lambung Trump. Satu pun tak sebut pasal kezaliman Israel. Satu pun tak cerita pasal pembunuhan yang dilakukan di Palestin. Dan tempoh hari, dia tak sokong plan Gaza ni. Dia tak sokong tentang berjata senjata ni. Dia kata bersyarat. Hari ni dia puji pula. Dia sokong pula Trump. Apa benda ni? Jadi, dia ginilah rakyat Malaysia cerdik, dia tak bodoh. But, apa yang ditunjukkan oleh Anwar Ibrahim hari ni menari dengan Trump, membuktikan segala-galanya. Dan ini juga nak mengesahkan kenapa semenang di mahkamah bila saya cakap Anwar ni baruak Israel Zionis. Okey. Tadi, isu bantuan. Sekarang ini, isu yang kedua yang mana dibawa oleh MK dalam laporan polis dia. Kenyataan, Wan Muhammad Azri mengatakan bahawa Anwar baruak Israel Zionis. Tempoh hari, dalam 2 bulan lepas, Wan Muhammad Azri bin Wan Riz dibebaskan dan dilepaskan tanpa membela diri di Mahkamah Seksyen Kelang berkenaan tuduhan akta hasutan memanggil Anwar Ibrahim ni baruak kepada Israel, Zionis dan negara barat. Dibebaskan dan dilepaskan. Sekarang ini, Peguam Negara dah filekan ke Mahkamah Tinggi. Okey, itu proses dia. Tetapi keputusan mahkamah itu membuktikan bahawa aku ni bebas. So, dengan apa yang Anwar tunjukkan hari ini, membuktikan segala-galanya. Dengan bantuan ke Gaza yang tak sampai, pun menjelaskan segala-galanya. Ini tak cerita patah balik ke belakang lagi tau.
tak cerita macam mana hubungan Anwar dengan banyak. Benda tu banyak kalau nak cerita sesuatu. Tapi saya nak bagi tahu, kalau kata ini satu fitnah, dah dituduh di mahkamah. Tadi dengan pegawai penyiasat pun kita borak, kita cakap benda sama. Dia pun tahu, dia bebas. Sebab dia orang juga yang bawa kes ni. Dia orang juga yang siasat. Dia orang juga yang bawa ke mahkamah. Dan dibebaskan. Dibebaskan, nak cakap macam mana? Okay. Kalau Anwar rasa tuduhan bahawa dia berbuat Israel Zionis ini satu fitnah, jangan gunakan polis. Saman. Itu yang sepatutnya. Saman berkenaan dengan tuduhan bahawa Wan Muhammad Azri telah memfitnah Perdana Menteri. Anwar Ibrahim boleh ambil tindakan saman bagi membersihkan nama dia bahawa dia ni bukan Barwa Israel Zionis. Saya rasa itulah yang sepatutnya. Seperti mana Tun Mahathir saman Anwar Ibrahim kerana fitnah Tun Mahathir sakau bilion-bilion. Tapi sampai hari ni tak ada saman lah. Sebaliknya gunakan pihak polis untuk tutup mulut ni. Bagi ugutan, bagi tekanan. Okay. Ini guys, panas sikit. Saya harap tak ban lah TikTok bagi ruang lah Ini berkenaan dakwaan Anwar Ibrahim pesakit HIV dan pakai stoma bag. Okey. Mungkin ramai yang tak percaya, ramai yang marah. And then ada juga yang tanya, macam mana saya tahu? Dia gini guys. Untuk makluman korang, tuduhan berkenaan dengan Anwar ini mengidap HIV mula-mula sekali dikeluarkan oleh Datin Sri Wan Azizah, isteri kepada Anwar Ibrahim, bukan Sir Azri. Mula-mula sekali yang cakap Anwar ini ada HIV adalah Wan Azizah, isteri kepada Anwar Ibrahim tu sendiri. Tahun 1999. Tanya dengan orang lama. Kalau ada orang lama ni, dia orang tahu. Yang mana pada tahun 1999, Wan Azizah mendakwa bahawa Anwar Ibrahim telah disuntik HIV. Dan perkara ini dilaporkan oleh media. Bukan nak cerita bohong. Buat apa nak cerita bohong? Dalam surat khabar lagi. Berita harian. Berita harian. HIV. Isteri Anwar disiasat. Saya bacakan. Satu siasatan ke atas isteri mantan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datin Sri Wan Azizah, dijalankan oleh polis berikutan kenyataan bahawa suaminya itu telah diugut dan disuntik dengan virus HIV oleh polis. Wan Azizah bagi tahu polis suntik HIV. Ini kenyataan daripada Wan Azizah. Cuma kita sekarang ni, saya tak payah minta percaya. Saya tunjukkan, ni saya hantar dalam Telegram Timbalan Bot lagi. Ini kenyataan Wan Azizah bahawa suami dia, Anwar Ibrahim, disuntik HIV. 1999. Dia tuduh polis. Jadi apa yang pihak polis buat? Tan Sri Musa Hassan waktu itu, pegawai penyiasat, oleh kerana Wan Azizah telah menuduh polis membuat suntikan HIV kepada suami dia, Anwar Ibrahim, maka pihak polis telah menjalankan siasatan. DNA Anwar Ibrahim ini, sampel darahnya telah diambil. Yang mana ujian telah dibuat ke atas sampel darah Anwar Ibrahim. Darah itu saya ambil kerana masa dia ditangkap, isteri Anwar, Datin Wan Azizah kata polis nak suntik dia dengan darah AIDS. Apabila dia cakap begitu, saya kena buat report. Kalau betul dia ada AIDS, saya takut polis yang kena tomah. Kata Musa yang mempertahankan bahawa tindakannya itu dibuat mengikut undang-undang. Saya pernah gunakan ujian DNA untuk tilam. Saya kena siasat. Dalam kenyataan Malaysia kini. Jadi cerita ni, ini bukan fitnah. Kena faham, ini bukan fitnah. Tentang Anwar HIV ni, 1999. Wan Azizah yang cakap. Jadi adakah laporan telah dibuat? Adakah siasatan telah buat? Tan Sri Musa Hassan telah buat siasatan. Tetapi Tun Mahathir telah meminta untuk hasil keputusan HIV itu tidak didedahkan. Faham tak?
sebenarnya Tun Mahathir nak jaga aib Anwar Ibrahim. Ujian HIV tu, ujian darah itu, dah ada result dah. Tapi Tun Mahathir kata jangan aibkan. Maka sebab itulah bagi tahu kata tak ada HIV. Tetapi sebab nak jaga aib Anwar Ibrahim. Jadi pula, seorang yang berfikir. Kita tahu perkara ni, kita dah 2008 start, saya tahu perkara ni. Tetapi apabila pada tahun 2023, apabila Anwar Ibrahim pergi ke Jakarta, saya tengok tangan dia bengkak teruk, maka di situlah mula saya nak tahu kenapa tangan dia macam gini. Daripada situlah saya dapat berhubung dengan seorang kawan daripada Jerman tentang Alpha Clinic yang dia selalu pergi itu. Daripada situlah saya dapat cerita dan barang-barang yang mana mengatakan Anwar ni pesakit HIV. Dia report dah. Sebab itu saya minta, dakwalah di mahkamah. Anwar Ibrahim boleh saman. Jangan gunakan pihak polis Anwar Ibrahim. Kau boleh buat laporan polis, kau boleh pergi buat laporan polis, ataupun kau ambil tindakan saman. Kita lawan di mahkamah. Sebab saya ada bukti itu bukan tak ada. Kita ada, bukti itu ada. Di mahkamah kita tunjuklah. Kalau kata Anwar kata dia bukan pesakit HIV, samanlah. Dan sampai hari ni pun, Anwar tak berani buat ujian darah. Ada tengok Anwar buat ujian darah, HIV terbuka? Tak ada. Sekarang ini, AMK, 14 negeri dah buat laporan polis. Polis pun dah siasat dah. Bukan sekali, 2-3 kali dah siasat pasal Anwar HIV ni. Tapi, selagi mana Anwar tak buat laporan polis, selagi mana Anwar tak saman saya ni, tak ada apa-apa lah. Mungkin saya ditangkap berkali-kali pun, tangkap bersama pun, saya tak peduli pun. So, Anwar Ibrahim, selaku orang yang dituduh pesakit HIV, dia kena buktikan lah. Buat ujian saringan HIV secara terbuka. Seperti mana, Presiden, Perdana Menteri UK pernah buat. Ujian HIV secara terbuka. Tunjuk betul-betul darah engkau tu ada HIV ataupun tidak. Dan saya nak ingatkan, ini mula-mula dibangkitkan oleh Wan Azizah, isteri Anwar Ibrahim. Bukan saya. Takkan nak kata fitnah. Tapi kita tahulah Anwar takkan bawa ke mahkamah. Anwar takkan saman. Anwar takkan buat laporan polis. Anwar takkan saman saya. Sebab apa? Kau tahu sebab apa? Sebab kalau dia saman saya, dia kena bagi laporan perubatan dia. Bila dia bagi laporan perubatan dia, kantoi lah. Faham tak? Sebab itu dia tak saman. Jadi sebab itu sekarang ni dia gunakan AMK, dia gunakan polis supaya menutup mulut ni. Sekarang dah kecoh. Oh, dah kena tangkap. Sekarang Anwar saman lah. Begitu juga dengan stoma bag. Bag najis. Apabila saya dapat tahu Anwar ni HIV dan ada barang di HIV ni, maka saya berfikir, kita fikirlah, kenapa dia ni selalu pakai baju Melayu? Mungkin ini tanggapan, dia pakai baju Melayu, dia ni nak tunjuk dia terpaling Melayu. Itu saya punya anggapan dulu. Tapi orang pakai baju Melayu ini, samping di luar, bukan samping di dalam. Kalau Teluk Belanga, orang Johor biasanya, kalau Teluk Belanga, memang samping tu di dalam. Baju Melayu tu dilepas keluar. Tapi kalau cekak musang, korang lah. Kalau kita pakai cekak musang, of course lah samping di luar, barulah segak kemas. Tetapi Anwar tak. Dia pakai baju Melayu, samping di dalam. Jadi benda tu menimbulkan tanda tanya dalam kepala saya. Bila saya tahu dia HIV, maka saya carilah. Tengok gambar-gambar dia, tengok pakaian dia, tengok ada sesuatu menonjol di bahagian dada ke perut dia ni. Ada benda tu menonjol. Jadi kita nak tahulah apa benda yang dia pakai. Takkan dia pakai bengkong sajat? Adakah dia deal dengan sajat pakai bengkong? Tak mungkin pula. Adakah dia pakai baju kalis peluru? Tapi kalau kalis peluru dekat atas lah. Tapi kenapa cover kat perut? Jadi kita fikirlah. Saya dah tahu dia HIV, tetapi saya nak tahu apa benda tu. Dan saya minta lah tolong dengan kawan. Dapatkan maklumat, carilah maklumat dia. Itu yang saya pernah cerita. Daripada Hospital Sedang, bekalan ubat dihantar ke Pejabat Perdana Menteri. Pergi cek. Daripada Hospital Sedang, bekalan ubat dihantar ke Pejabat Perdana Menteri tiap-tiap bulan. Bukan murah punya ubat mahal-mahal semua. Dihantar untuk siapa? Siapa yang sakit. Dan antara bekalan ubat ni adalah tentang ni, kanser usus.
stoma bag. Itu sebab kenapa saya cakap pakai stoma bag. Bag tahi, bag najis. Jadi tanggapan itu dalam kepala saya ni, okey dia HIV dan saya buat research lah. Kita bukan doktor tapi kita buatlah research. Bila kena HIV, maka immune system dalam badan ni low. Maka itulah yang boleh kena penyakit-penyakit lain. Itu yang kejap bengkak sini, bengkak belakang, bengkak mata, tangan bengkak, kejap surut. Dia punya immune system dalam badan ni dah weak, dah low. Dan itu menyebabkan dia menghadapi kanser usus yang mana dia terpaksa pakai stoma bag, bag najis. Dan pada satu ketika, Anwar dalam keadaan yang betul-betul dalam kesakitan. Saya nak tunjuk video ni. Saya harap jangan ban lah, bagilah Chan. Dan video ni, apabila viral, telah diarahkan, dipadam serta-merta. Kalau korang masih ingat. Video tentang ucapan Hari Guru. Kalau korang ingat lah. Diarahkan padam serta-merta. Tetapi dah upload dah. Kemudiannya, diminta untuk padam. Dalam video ini, engkau boleh tengok macam mana kesengsaraan Anwar Ibrahim yang bercakap tercungap-cungap, tangannya bengkak dan perut dia macam kena busuk. Sangat jangan ban lah Saya hantar dalam Telegram tiba lapor lah nanti. Aku kena ban pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita sambut perayaan Hari Guru dan saya ucapkan tahniah kepada Menteri dan seluruh keluarga Kementerian Pendidikan yang menyemarakkan kebesaran hebat Hari Guru untuk mengenang jasa guru dan memperkukuh khidmat guru dan memberi harapan yang penting dari pendidikan, mutu ilmu. Banyaklah, lebih kurang dalam seminit 24. Ucapan Tuan Guru ini dibuat oleh Anwar Ibrahim. Kemudiannya diarah, dipadamkan serta-merta. Cakap semput, tangan bengkak besar dan perut membusuk. Dan ini bukan dalam negara, di luar negara. Jadi of course lah, sebagai seorang yang memang kita kenal Anwar Ibrahim ni, saya nak ambil tahulah. Saya dah tahu HIV, dah proof dia HIV. Sekarang ni saya nak tahu pula apa lagi sakit dia. Kita dapat tahu dia pakai stoma bag. Dan saya tengok perjalanan dia pergi Jerman. Kenapa dia pergi Jerman? Sampai 6 hari kat Jerman. Jadi, bila dia pergi Jerman kat Jerman ini, korang boleh pergi cek tengok. Dalam dunia ni, yang orang cakap HIV yang paling canggih teknologi adalah Jerman. Itu yang kita pertikaikan. Kenapa sampai pergi Jerman 6 hari? Itu lepas sekantoi kan. Sebelum itu, dia pergi Jerman sembunyi-sembunyi. Jadi takkanlah kita ni sebagai rakyat, kita ni tak nak berfikir. Kita mestilah fikir kenapa dia pergi Jerman, kenapa sembunyi-sembunyi pergi Jerman. Okey, lepas tu 6 hari pergi Jerman, pelaburan apa? Sama macam itu hari. Dia kata pergi Itali, pergi France. Kita tengok betul-betul dia pergi mana. Dia pergi Jerman. Dia kata dia pergi Brazil. Dia pergi Jerman. Dia pergi Jerman buat apa? Mestilah kita nak tahu kenapa dia pergi Jerman. Apa yang dia buat dekat Jerman. Takkanlah kita, oh okey, bang, itu duit rakyat. Dia pakai tu duit rakyat. Takkan kata, oh, biarlah dia sakit. Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia cerit-berit. Tan Sri Muhyiddin Yassin cerit-berit, keluar daripada pejabat Perdana Menteri. Perdana Menteri mengalami diarrhea, cerit-berit. Perdana Menteri ni, dia kena bagi tahu. Sebab kalau macam gini Anwar Ibrahim, dia sakit, dia menjejaskan rakyat dan mungkin oleh kerana sakit tu, menjejaskan mental dia. Itu yang tak berapa nak betul. Itu yang kita tengok mental ni tak berapa nak betul orang tua ni. Mungkin dia beresikokan negara. Dan kalau Perdana Menteri buat rawatan di Jerman, bermakna itu risiko tentang keselamatan, security of negara kita. Dia dapat rawatan kat Jerman. Itu negara asing, bukan negara kita. Negara luar. Dan tentulah merisikokan keselamatan negara. Jadi sekarang ni, kalau saya tak minta kau percaya apa saya cakap, tapi saya bagi tahu, saya ada barang Anwar ni HIV. Saya ada barang. Saman lah. Saman kita bawa mahkamah. Anwar pun tahu perkara ni. Sebab dia yang bagi sampel darah tu dulu, 1999. Dia yang bagi sampel darah tu. Musa Hassan, Tan Sri Musa Hassan buat. Cuma tak umum nak jaga aib Anwar Ibrahim sekeluarga. Hari ni, AMK, sebab kau orang baru, kau tak tahu apa.
Jadi, dalam isu HIV ni dengan stoma bag ni, macam saya bagi tahu, saman kita akan buktikan di mahkamah. Dan sekali lagi saya bagi tahu, Anwar takkan saman. Dia takkan saman. Dia takkan pergi buat report polis ke, dia takkan ambil tindakan saman. Sebab, kalau dia saman, dia kena bagi laporan perubatannya. Bila dia bagi laporan perubatan ni, habis semua kantoi lah. Jangan percaya. Fikir sendiri. Tengok sendiri. Saya bagi tahu kan, tengok tangan dia. Sama itu lagi, kenapa tak pakai tali leher? Sebab kelenjar dia bengkak. Jadi dia tak pakai tali leher, dia arak. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Saman. Kalau dia saman, dia kena bagi laporan perubatan dia. Jadi bila bagi laporan perubatan, tahulah semua. Jadi kantoi lah dia. Ini bukan fitnah, guys. Macam saya cakap lah, kita rakyat ni, kita nak tahu. Kita nak tahu, kita bukan kambing. Korang kambing ke? Korang kambing ke? Kita nak tahu. Mestilah kita tahu sebab segala perbelanjaan itu adalah duit rakyat. Digunakan oleh Anwar ni, digunakan duit rakyat tu. Seperti mana sebelum ini. Dia terbang sana, terbang sini. Kos beratus bilion. Berapa? Berapa bilion? Berpuluh juta. Berpuluh juta kos terbang sana, terbang sini. Yang dia kata potensi pelaburan bilion-bilion. Tak ada. Tapi duit rakyat itu digunakan puluh juta untuk dia terbang ke hulu kilir. Takkanlah kita ni, rakyat, tak apa. Tak kisahlah. Tak apalah. Bodoh sangatlah kita ni. Kita ditekan dengan kos hari hidup, perut dengan poket, cukai naik, subsidi tarik. Anwar sewenang-wenangnya menggunakan puluh juta. Terbang sana, terbang sini, termasuklah untuk rawatan HIV dia ni. Takkan korang nak kata tak kisah? Tak boleh. Mana boleh macam tu? Boleh ke? Tak boleh. Jadi sebab itulah kenapa kita petikaikan perkara dia, kita bertanya. Kita ajak fikirlah. Bukanlah saya cakap, oh dia ni fitnah. Ini bukan fitnah. Kalau fitnah, saman. Kalau fitnah, didapati bersalah, mungkin itulah, fitnah lah. So sekarang ni, kita tanya, Anwar jawab. Betulkah Perdana Menteri menyekat bantuan ke Gaza? Buktikanlah. Pejabat Perdana Menteri, Kamil Mumin, engkau ketua AMK. Engkau juga setiausaha politik. Semua dokumen dengan kau kan? Dedahkanlah, tunjukkan kepada rakyat video. Tengoklah cerita saja. Anwar Barwa Israel Zionis. Buktikanlah. Anwar bukan Barwa Israel Zionis. Buktikanlah. Anwar pesakit HIV pakai stoma bag. Buktikanlah. Sebab rakyat nak tahu, kita bukan kambing. Kita nak tahu. Yes. Terima kasih. Zaliman. 44 juta. Itu 2024 je kan? 2024 ke? 2024 je. 44 juta. Kos Anwar terbang sana, terbang sini. 44 juta. Berapa banyak tu klinik rakyat boleh buat tu? Berapa banyak mesin dialisis boleh diberi kepada kegunaan rakyat? Berapa banyak tu? 44 juta tu. Kalau kita ganti dengan benda yang bermanfaat untuk rakyat. Berbanding untuk Anwar Ibrahim terbang tak apa-apa yang bawa potensi bilion-bilion tapi tak nampak pun. Takkan kita nak kata, oh tak apalah. Elektrik naik, air naik, semua. Kita bukan kambing. Jadi sebab itulah. Seginilah. Kenapa mereka nak menutup mulut ni? Sebab saya lawan lah. Sebab orang yang baru kenal mungkin tak tahulah. Tapi saya lawan Anwar Ibrahim ni daripada 2008. Start ni sebab lawan Anwar Ibrahim. Sampai hari ni lawan. Tak pernah berhenti pun. Ini bukan pasal politik. Saya bukan ahli parti mana-mana. Ini bukan pasal parti nak sokong parti ni. Bukan. Tetapi pasal negara ni, nak selamatkan negara ni. Dan sebab itulah juga saya nak sampaikan benda perkara paling penting lah untuk malam ni kepada semua lah. Kita semua kena sign mati lawan Anwar Ibrahim. Sign mati lawan Anwar. Tetapi bijaksana. Sekarang ini, melalui pihak polis, mereka sedang menggila tangkap mana-mana yang mengeluarkan kenyataan jelek terhadap Anwar Ibrahim. Tangkap. Bukan sekena tau. Macam tadi budak pada Melaka. Tiap-tiap hari, ada saja yang ditangkap kerana mengeluarkan kenyataan jelek yang viral terhadap Perdana Menteri. Tiap-tiap hari. Sekarang ni. Bermakna arahan diberikan untuk tangkap. Masuk ke dalam lokap supaya bagi tekanan. Put pressure kacau mental.
supaya berhenti daripada kritik Perdana Menteri. Hari-hari. Hari ni seorang budak, itu dia kaitkan raja-raja. So, borak dengan yang jaga lokap. Dia cakap dekat saya, hari-hari semalam baru keluar. Daripada Pahang, dari umur 50 lebih. Daripada Pahang, tangkap, malam-malam buta, bawa ke lokap Dan Wangi. Sebelum tu daripada Perak, daripada Kedah. Anggota polis pun ada. Anggota polis yang kritik tentang Budi Madani, yang kritik Anwar Ibrahim pun ditangkap juga. Bermakna kegilaan Anwar ni, dia punya koyak, dia arahkan polis tangkap siapa yang kritik dia. Guys, koyak tu. Tak pernah berlaku lagi. Tak pernah tengok. Yang dia tuduh Tun Mahathir ni maha zalim lah apa. Tun Mahathir pun tak pernah buat macam tu. Sebab, kalau rakyat tu dia ni orang politik ke, ada jawatan ke, lain cerita. Macam ke lain cerita. Ini rakyat marahan macam korang ni. Rakyat marahan bercakap ni, kritik, tangkap. Supaya rakyat ni takut. Bawa masuk pejabat dinas, gigil takut. Family malu, polis datang rumah, jiran-jiran bercakap. Dia nak aibkan. Tapi ada walanon kata, oh dulu masa Anwar kena ke tak kisah. Bangsat. Anwar Ibrahim kena dulu depan anak-anak dia sebab dia main bontot, kata tak? Dia peliwat jenayah liwat. Rakyat yang bercakap ini, dia kritik Perdana Menteri, dia tak puas hati. Sebab kezaliman, penindasan. Bukan pasal dia main bontot. Bukan pasal dia buat jenayah. Anwar dulu kena angkut tu sebab dia main bontot. Dia buat jenayah. Rasuah, salah guna kuasa. Jadi sekarang ini mereka tengah menggila. Sebab hari-hari dah. Jadi, saya nak bagi ingatan kepada rakyat Malaysia. Kita ada tugas. Tugas kita ni menyelamatkan negara. Sign mati lawan Anwar Ibrahim. Tetapi bijaksana. Dan bijaksana ni termasuknya apa? Termasuk dalam mengeluarkan kenyataan-kenyataan. Jangan kita keluar kenyataan yang boleh dikatakan jelek. Macam tak apa. Saya cakap Anwar ni main bontot ke apa. Tak apa. Itu seadab. Tetapi saya tak nak korang ni jadi mangsa kerakusan kegilaan Anwar Ibrahim Banduan ni. Faham tak? Saya tak nak korang. Saya tak apa. Saya cakap apa nak cakap pun. Aku tak kisah. Tetapi aku tak nak korang ni. Sebab korang ni bukannya pemimpin parti ke. Pemimpin parti pun tak cakap macam itu. Mereka yang ada jawatan pun tak cakap macam itu. Jadi, nak kritik dengan bijaksana. Dapat? Nak kritik dengan bijaksana supaya tak boleh justifikasi bahawa itu kenyataan yang jelek. Bagi saya dan bagi mereka yang berada di baris hadapan, kita hentak Anwar Ibrahim cukup-cukup. Kita mesti hentak. Wajib. Sign mati lawan Anwar Ibrahim, kata Tun Mahathir ni. Kita mesti lawan. Bagi rakyat pun kena lawan juga. Tetapi lawan dengan bijaksana. Korang jangan tak lawan. Jangan kau jadi kambing. Diam. Kalau betul, kita, kalau kita ni zaman Nabi Musa, kita akan jadi siapa? Kita akan jadi pengikut Firaun ke pengikut Nabi Musa? Semua orang akan cakap, kita akan jadi pengikut Nabi Musa. Tapi hari ni depan mata kau orang, kau tengok, ramai jadi pengikut Firaun. Ikut je. Tak melawan. So, kita ni pengikut Firaun ke Nabi Musa? Kalau kita pengikut Nabi Musa, bermakna kita mesti menegur, mengkritik. Tetapi dengan bijaksana. Tugas yang berat-berat ni, biarlah dengan yang lain, sahabat-sahabat yang lain ini, yang garing-garing ni, kita bertempur. Bertempur pakai apa? Pakai sosial media. Ni, lawan pakai sosial media. Rakyat, kritik. Kritik dengan bijaksana. Jangan keluarkan kenyataan yang jelek. Supaya apa? Supaya mengelakkan korang ditangkap. Supaya tak boleh tangkap kau. Saya tak nak korang kena tangkap. Saya tak nak korang pula diperlakukan. Sebab dia tengah gila ni. Dia tengah gila ni. Gila babi ni. Hari-hari kena tangkap. Saya kalau tak masuk lokap tadi, saya tak tahu. Adalah saya tengok ada kawan-kawan yang tangkap. Tapi kalau saya masuk lokap, saya tak tahu. Tapi bila saya masuk lokap, and then anggota yang bertugas tu bagi tahu, tiap-tiap hari ada. Wow. Raja-raja jangan cuit.
Raja-raja jangan cuit. Contoh macam isu kedatangan Trump ni. Jangan kaitkan dengan raja-raja. Raja-raja ni kau jangan sentuh. Sebab dalam Akta Sultan pun kita boleh fight. Sebab dalam Akta Sultan tu kalau kau baca, dia tak ada terkait dengan Perdana Menteri. Dalam perlembagaan. Kalau kita berkaitan dengan raja-raja Melayu, ya, itu boleh kita kata Akta Hasutan. Tetapi itu pun ada klausul lagi. Kalau menegur, dia tidak dikira Akta Hasutan. Tapi tak apa, kita reserve dulu berkenaan dengan raja-raja ni. Jangan kacau langsung. Kita fokus Anwar Ibrahim. Sebab dalam Akta Sultan, kalau korang baca Akta Sultan, dia tak cerita pun bahawa Akta Sultan ini, Akta Sultan 1948, kau boleh pergi dekat Wikipedia. Dia tak terkait langsung pun dengan Perdana Menteri. Macam mana pula boleh Perdana Menteri pula boleh kita tegur Perdana Menteri, kutuk Perdana Menteri, tiba-tiba rakyat boleh ditangkap. Akta Sultan untuk menimbulkan kebencian atau penghinaan yang menimbulkan rasa tidak puas hati terhadap mana-mana raja atau terhadap mana-mana kerajaan. Kita tak cakap pasal kerajaan, kita tak cakap pasal raja. Kita cakap pasal siapa? Kita cakap pasal banduan tu. Banduan bernama Anwar Ibrahim. Sepatutnya polis pun tak boleh gunakan Akta Sultan 1948 untuk tangkap orang. Sebab tak ada dalam ni. Tapi disalahgunakan oleh Anwar Ibrahim. Kenapa? Menteri KDN Pudin Pokah. Yang kalah pilihan raya, dilantik senator, dilantik Menteri KDN. Jadi dah tentulah dia ni orang yang kalah pilihan raya, tak ada muka, lepas tu kalah sama Fina, jadi Menteri KDN. Dan dia buat kerja untuk Anwar Ibrahim. Bukan untuk rakyat, bukan untuk negara. Jadi sekarang ini, polis gunakan akta ni, akta yang mana akta Sultan ini, berkaitan dengan mengeluarkan kenyataan terhadap Anwar Ibrahim. Salah. Ini juga dibangkitkan oleh Tuan Rafiq tadi. Sebab dia berkaitan dengan raja-raja. Untuk merangsang rakyat, raja atau penduduk mana-mana wilayah, ditabik oleh kerajaan, cuba untuk mendapatkan dalam, panjang sikit lah untuk menimbulkan kebencian atau penghinaan atau menimbulkan rasa tidak puas hati terhadap pentadbiran keadilan. Bermakna kalau kita serang mahkamah, institusi mahkamah, keputusan mahkamah, itu mungkin iyalah. So Anwar Ibrahim ni dia bukan mahkamah. Dia bukan hakim. Tak termasuk dalam Akta Sultan ni. Untuk menimbulkan rasa tidak puas hati atau rasa tidak puas hati di kalangan rakyat yang di-Pertuan Agong atau raja mana-mana negeri. Anwar bukan agung, Anwar bukan raja. Anwar bukan agung, bukan raja. Tak ada dalam ni. Macam mana? Ini terang-terang melanggar perlembagaan. Cuma itulah. Ini episod yang sama berulang seperti mana 1998. Apabila Anwar Ibrahim menyalahgunakan kuasa, mengarahkan pasukan polis, menginaya Umi Hafizah. Seharap mana-mana yang tak tahu boleh pergi cari dekat YT macam mana insiden yang berlaku ke atas Umi Hafizah. Bagaimana Anwar ni gunakan polis tangkap Umi Hafizah. Macam-macam dia buat. Dan inilah kenapa Anwar masuk penjara 1999 dulu. Kerana kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Menyalahgunakan kuasa dia, mengarahkan pasukan polis, menginaya Umi Hafizah. Sekarang ini, episod yang sama berulang. Tapi bukan hari ini baru bermula. Anwar mulakan pada September 2024. Apabila Yusof Rota diperangkap dengan dadah dan senjata api. Dalam kes Umi Hafizah dulu, setahun lepas Anwar salah guna kuasa, dia melingkup. Sekarang ini, dah setahun Anwar salah guna kuasa menggunakan polis. Menginaya Yusof Rota, menginaya rakyat. Jadi masa Anwar dah tak banyak. Anwar, sebab itulah saya nak ajak korang semua berfikir. Kenapa sebelum ini, mana-mana yang kritik Anwar Ibrahim, tak adalah sampai macam gini kena tangkap. Selain cerita lah, memang sentiasa kritik. Rakyat Marhain ini, dulu tak ada pun kena tangkap kritik Anwar Ibrahim. Tapi sekarang, hari-hari rakyat kena tangkap kerana kritik Anwar Ibrahim. Why? Why?
Kenapa? Sebab Anwar dalam ketakutan. Dia takut apa? Dia nak melingkup. Sebab dia nak melingkup lah, dia gunakan polis, gunakan Menteri KDN Pudin Poka ni, arahkan polis, takutkan rakyat semua ni. Sebab dia dah gone. Masa is about timing saja. Dalam keadaan yang terdesak ini, dia gunakan apa saja untuk dia ni kekal berkuasa. Jadi, kita rakyat jangan takut. Lawan mesti lawan. Lawan wajib lawan. Sain mati. Mesti ambil berani. Mesti ambil risiko. Tetapi bijaksana. Faham Bijaksana. Tulislah. PMX koyak. Itu bukan jelek. PMX koyak. Itu bukan jelek. Nampak? Anwar Ibrahim Banduan. Itu bukan jelek. Koyak saja bukan jelek. Bangkai itu bukan jelek. Tak payah sebut nama pun tak apa. Hari ni saya yakin kalau kau kata, kalau contoh video Anwar Ibrahim, engkau komen bangkai. Clear. Orang tahu dah engkau tunjuk kat siapa, betul tak? Anwar Ibrahim, video dia, engkau komen je, bangkai. Orang dah tahu dah engkau tunjuk kat siapa bangkai tu. Video Anwar Ibrahim, engkau komen, penipu, pembohong, barua. Orang dah tahu dah. Nak tangkap pun tak boleh. But, kena tunjukkan lawan kita ni. Kepada mereka yang ada boleh untuk bercakap, teruskan bercakap. Ceritalah, susah sekarang ni, minyak macam gini, kena tipu lah kita ni. Kena scam lah kita, tak tahulah siapa yang tipu. Korang rasa siapa yang tipu? Tolong komen sikit. Tak sebut nama. Ataupun bagi contoh, kalau nak bercakap, buat contoh lah. Ini ada satu ni, Perdana Menteri negara Afrika ni. Ini menipu je. Dulu pun banduan juga. Perdana Menteri Afrika ni. Contoh. Gunakan kebijaksanaan. Gunakan kreativiti. Yang penting, mesej dia lawan bapuk tua ni. Lawan Anwar Ibrahim. Saya tak nak korang masuk perangkap. Saya tak nak korang kesian kat korang. Kesian. Macam tadi saya kesian kat budak tu. Saya macam, alamak. Saya kesian. Kan? Kalau macam saya, tak apalah. Kita dah biasa kan. Bukanlah kita minta hari-hari kena tangkap. Tapi kita dah biasa dalam benda ni. Tapi bagi orang yang baru ni, dia tak. Macam korang lah kalau korang kena kan. Ada satu kawan kita. Siapa nama dia? Lupa lah. Lepas dia kena tangkap tempoh hari, dah tak update apa-apa dah. Dah tak update apa-apa dah. Dengan kata sebab family pun bising, marah. Sebab dia bukan orang politik. Rakyat yang bukan orang politik yang bercakap. Tetapi oleh kerana jadi macam gitu, dia bagi tekanan bertubi-tubi. Nak menakut-nakutkan kita. Jadi please, jangan masuk dalam perangkap ni. Bijaksana. But, perjuangan mesti diteruskan. Kita kena lawan, kita lawan sungguh-sungguh. Anwar Ibrahim ni no mercy. Engkau tak boleh simpan. No. Kalau betul engkau cakap, engkau ni nak jadi pengikut Nabi Musa kalau waktu zaman Firaun dulu, bermakna kita kena lawan. Melainkan, engkau pengikut Firaun lah. Clear? Dapat? Okey. Kepada budak-budak AMK, Angkatan Muda Keadilan. Engkau dah buat report, 14 report. Okey. Polis dah jalankan kerja, dah. Dah tangkap aku, dah. Okey. Sekarang ini, 14 negeri AMK ni, korang ni semua. Aku nak korang sekarang desak Kamil Mukmin, ketua AMK korang, suruh dia cakap dengan Anwar Ibrahim, buat report polis ke atas aku dan saman aku. Kalau betul korang ni AMK, cerita pasal nak mempertahankan batang tubuh banduan bernama Anwar. Kau jangan cerita banyak lah. Kau jangan cerita banyak lah. Report dah buat. Okey. Kau desak Kamil Mukmin, ketua AMK kau tu, setiausaha politik Anwar Ibrahim, suruh Anwar saman aku. Jangan sembang. Kau dah buat kita. Polis dah tangkap dah. Suruh saman lah. Kalau engkau tak berdesak, engkau tak buat, bermakna engkau pun samalah bersubat. Engkau orang pun penakut lah. AMK. Sebab apa? Ni, kita lawan ni. Sosial media ni. Ini bukan ajak bertumbuk, lawan sosial media ni. Aku bukan macam korang. Bukan macam geng-geng Farhaj baju hitam tu. Faham tak? Bukan macam korang buat pada Rafizi Ramli. Engkau tak dapat Rafizi sampai anak Rafizi engkau suntik.
ugut bini dia. Kita orang tak buat kerja-kerja macam itu, kerja bodoh. Tapi pasal korang rasa korang mafia kan. Suara Ketua MK. Dan kepada Anwar Ibrahim, tolong rekod ni. Kepada Anwar Ibrahim, kalau koyak tak tahan, seperti mana macam Tuan Rafiq, lawyer aku bagi tahu, engkau letaklah jawatan. Engkau berundung lah. Aku bukan nak lambung lah. Tapi Tengku Mahkota Johor, TMJ tu, dia dikritik macam-macam. Tak adalah dia arahkan polis pergi tangkap. Aku tengok teruk juga dia kena belasah. Isu pemain warisan 7 orang ni. Teruk. Ramai bantai dia ni. Bila dia jawab, itu saya tak tahu. Ramai orang balon dia ni. Hentam bertubi-tubi balon TMJ Tengku Mahkota Johor. Tapi tak ada pula Tengku Mahkota Johor arahkan pihak polis pergi tangkap ke. Tak ada. Sampai hari ni tak ada dengar lagi mana-mana rakyat ditangkap kerana mengkritik TMJ berkenaan dengan isu 7 orang pemain warisan ni. Ada tak? Ada dengar tak? Tak ada. Malah TMJ Tengku Mahkota Johor sendiri bagi tahu. Dia kata, nak kritik saya, kritiklah. Kalau malam boleh tidur nyenyak, nak kritik saya, kritiklah. Tak ada pun suruh polis tangkap. Tapi Anwar Ibrahim, rakyat kritik, engkau suruh polis pergi tangkap. Kau kenapa? Anwar, engkau Perdana Menteri. Engkau kan selalu pergi jumpa dengan Tengku Mahkota Johor. Engkau tanyalah dengan TMJ. Bagi tip macam mana tak nak koyak. Jumpa dengan TMJ, tanya. Aku minta tip macam mana tak koyak. Sebab sekarang ni engkau koyak, Anwar. Kau gunakan polis tangkap rakyat yang kritik engkau. Engkau koyak. Pergi belajar dengan TMJ Tengku Mahkota Johor tu. Tak ada. Dia okey je. Cakap apa pun dia relax je. Komen tengok semua tempat. Belasah TMJ. Tapi TMJ tak koyak. Tak marah apa pun. Tak ada pula arahkan polis tangkap ke apa semua. Tak ada. Anwar Ibrahim, baru sikit, power tangkap. Orang buat lagu pun kena tangkap. Koyak. Lagu, hoi, hoi, ya, hoi. Itu lagu aku. Lepas tu orang pun ulas. Itu pun kena tangkap. Tak ke gila tu. Padahal lagu tu dia yang nyanyi. Ingat lagu tu? Yang lagu, hoi, hoi, itu lagu aku. Lepas tu adalah orang ulas. Orang tu pun kena tangkap. Dia ulas pasal Anwar nyanyi, oh, hoi, oh, lagu aku tu. Koyaklah dia ni. Pengalaman saya lah, orang yang pernah masuk penjara ni, mental dia strong. Biasanya lah. Dia kuat mental dia. Tapi tak tahulah kenapa Anwar Ibrahim ni, banduan yang masuk penjara 2 kali ni, mental koyak. Sebab tu saya bagi tahu. Adakah kerana mungkin sakit HIV dia ni, dia tertekan? Mungkin. Sebab banduan ni tak koyak. Now dia koyak teruk ni. Adakah kerana sakit HIV dia dengan stoma bag dia jadi gelisah, tak tentu arah ni, jadi menyebabkan dia ni mental koyak? Jadi darai. Adakah sebab itu? Gila. Ada orang pernah cakap, Anwar Ibrahim ni kena buat ujian sebab dia gila. Saya tak berani nak cakap lah dia gila kan. Saya tak berani nak cakap. Kan? Tapi yang saya tahu, yang saya berani cakap, Anwar pesakit HIV. Dia pakai stoma bag. Buktikan. Kau tengok itu hari lah belanjawan. Belanjawan tempoh hari, kau tengok. Kau tak perasan ke belanjawan tu hari paling singkat? Saya tanya korang. Pembentangan belanjawan tempoh hari, kau tak perasan ke? Sekejap. Pergi cek balik tengok. Sekejap. Kenapa sekejap? Tak boleh lama-lama. Itu pasal dia minum air seteguk je, sikit je basah bibir. Sebab stoma bag tu dah penuh. Dia takut meletup stoma bag tu. Bukan fitnah. Tu berkata AMK kau suruh Anwar Samad. Jangan gunakan penguatkuasa. Jangan guna. Polis tu banyak kerja lain lah. Polis banyak kerja lain lah. Lagi-lagi kau gunakan deny jenayah berat. Kau gila ke apa? Ini kerja politik kau gunakan polis. Allah. Tapi dia orang ikut lah. Polis memang kena ikut arahan lah. Kau boleh buat apa pun polis. Kan? Jadi guys, saya harap
Kita teruskan perjuangan ini. Saya tak nak korang takut. Cuma bijaksana. Bijaksana. Kena bijaksana. Boleh? Okey. Harun. Kepada Harun. Macam mana nak cakap dengan kau ni, Run? Kalau 14, sebab kau bertanding AMK kalah. Harun bertanding AMK kalah. Jadi, apa kata Run? Kau jumpa Anwar Ibrahim, kau suruh Anwar Ibrahim saman aku. Aku rasa tu lebih baik. Sebab aku tengok macam AMK ni semua penakut semua. Dia berani buat report ramai-ramai je. Tapi nak suruh cakap dengan Anwar Ibrahim, suruh saman aku, AMK ni semua tak berani. Sebab dia orang ni cari duit je, Run. Tapi kau serun, kau mungkin ada keberanian sikit lah. Sebab nampak kau pun macam bodoh-bodoh suam. Macam mangkuk tingkat. Hitamkan dahi, buat solat, buat live apa semua. Nampak kau ada keberanian bodoh kat situ lah. Jadi apa kata kau jumpa Anwar Ibrahim, kau suruh Anwar Ibrahim tanya dengan dia, kenapa tak saman aku? Berkenaan dakwaan, Anwar ni HIV pakai stoma bag, baru buat Israel. Boleh, Run? Aku rasa tu lebih baik lah. Kau setuju? Saya setuju. Aku setuju. Daripada kau pumpang dalam TikTok kau tu, dengan kata dah kena tangkap. Dengan itulah. Alah. Dengan kata dah kena tangkap. Ni aku dah keluar tak buat video pula. Tak buat pula VGT. Dengan kata dah keluar. Buatlah. Time kena tangkap, buat. Time keluar tak buat. Kau suruh Anwar Ibrahim saman aku. Kalau dia tak mampu, suruh dia bunuh. Jangan koyak. Letak jawatan. Okey. Saya rasa saya dah cover banyak tu. Okey. Sekarang saya buka soalan. Korang jangan tanya soalan, sabun jatuh, sekutip tak? Dalam lokap tak ada sabun, sayang. Dalam lokap polis tak ada sabun. Tak ada. Melainkan sel-sel yang orang tu 60 hari, polis ada bagi sabun. Tapi kalau yang kita dah sekejap 2-3 hari, 4 hari ni, tak ada sabun. Tak ada. So kau jangan komen. Saya kutip sabun tak? Tak ada. Lagi tu kalau masuk lokap, muka ni lagi garang lah daripada orang lain. Kita dah ada pengalaman banyak kali kan. Jadi jangan tanya soalan tu lah. Dia kata backup besar. Okey. Ramai orang ingat, lawan Anwar Ibrahim ni ada backup besar. Bang, kalau ada backup besar, tak kena tangkap mangkuk. Kalau ada backup besar, tak tidur lokap. Kalau backup besar, tak adalah kena saman, kena tuduh bawa atas hutan. Kalau backup besar. Aku tak ada backup. Lawan Anwar Ibrahim daripada 2008. Bukan baru hari ni. Ingat baru ke lawan Anwar Ibrahim ni? Kau orang hari ni je kau lawan Anwar Ibrahim sebab kau geram dengan dia. Dulu kau tak ambil tahu pun. Dulu kau sibuk-sibuk dengan diri kau orang je, kau tak ambil tahu pun. Hari ni baru kau lawan Anwar Ibrahim sebab kau geram dengan dia. Lawan Anwar Ibrahim daripada 2008. Sebab tu bila orang kata dia ni dibayar lawan. Siapa nak bayar daripada 2008 sampai sekarang ni lawan Anwar Ibrahim? Siapa nak bayar? Oh, ini Tun Mahathir bayar. Habis tu, waktu aku lawan dengan Tun Mahathir dulu. Bila Tun Mahathir dengan Anwar Ibrahim, selawan Tun Mahathir juga. Takkan Tun Mahathir bayar pula? Dia tak bayar. Tak payah bayar. Lawan Anwar Ibrahim ni, Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Wajib. Wajib bagi kita. Wajib. Engkau tahu salah, kau kena tegur lah. Kena lawan lah. Biarlah jadi bara api sekalipun. Lawan. Salah. Munkar. Salah. Batil. Lawan. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Hari ni kekuatan keluarga. Sahabat-sahabat dengan tim Walabot lah. Tanyalah tim Walabot. Dia orang duduk dalam tim Walabot. Dia orang tahulah. Dia oranglah kekuatan hari ni, semangat ni. Nak lawan, nak berjuang ni. Dulu Lone Ranger seorang-seorang je. Sampai sekarang ni, konsisten. Tak pernah berundur pun. Berehat seketika, bernazar. Lepas Tun potong rambut, sambung balik perjuangan. Pergi carilah tengok, di bulan 8 sampai sekarang. Bukan suka-suka lawan Ibrahim. Tak ada backup pun. Tetapi, kau kena yakin. Bila kau lawan benda yang salah ini, kau kena yakin Allah jaga kau. Kalau kau tak yakin, buat. Sebab kau tahu ni lawan kebatilan, kau kena lawan.
Kan Allah dah janji dah, dia jaga kau. Kau bawa jalan kebenaran, dia jagalah kau. Tun Mahathir, dia bantai Zionis, bantai Israel depan-depan. Habis? Kau nak kata, oh, Tun Mahathir tak apalah, dia bantai Israel, dia ada backup. Apa pula backup dia? Tun Mahathir bantai, kau tengok Tun Mahathir bantai kan dalam PBB. Bukan macam Anwar Ibrahim, lambung Trump. Tu, dalam PBB dia bantai Israel tu. Habis siapa backup dia? Takkan kau nak kata, tak apalah Tun Mahathir bantai Israel, ada backup. Lah. Mana ada backup? Dia ambil Guthrie. Daripada British. Bila British naikkan pelajar punya yuran pula. Siapa backup Tun Mahathir? Kau pergi tengoklah sejarah tu. British henjut, dia henjut lagi British. Sampai British terpaksa jumpa dia tu. Settle down. Siapa? Siapa backup dia? Allah lah sayang. Dia dah janji dah. Selagi mana kau bawa jalan kebenaran, kau jalan je lah. Yang kau nak takut kenapa? Yang takut tu Anwar Ibrahim. Itu pasal dia arahkan semua tangkap rakyat yang kritik dia. Nah. Amar makruf nahi munkar. Dah cakap jangan campurkan hak dengan yang batil. Saya ingatkan lagi sekali. Siapa saja sokong Anwar Ibrahim, gone case. Gone, babe. No, jangan sokong dia. Allah lah backup kita, Allah dah jaga. Anggota polis ada maki? Tak ada, semua okey. Anggota polis semua okey, steady. Cuma pegawai semalam lah, pegawai tangkapan tu lah semalam. Macam tak sekolah kan. Pegawai tu je, lain okey. Semua okey lah, anggota-anggota pegawai-pegawai lain semua okey. Pegawai penyiasat semua. Cuma pegawai semalam. Saya rasa dia provoke lah, dia provoke. Dia nak bagi marah, bila kita marah dia, kita tak berfikir panjang, kita geram kan. Mungkin kita buat tindakan yang tak sepatutnya. Jadi dia boleh charge menghalang tugas penyawat awam ataupun macam Anwar dulu lah. Kan? Rahim Nur tumbuk mata dia lebam. Mungkin dia provoke macam tu. Kan? Jadi pun jangan masuk perangkap. Alhamdulillah lah. Mungkin lah, kita tak tahulah kan. Kalau pegawai tu tengok, dia kena fikir panjang lah. Tapi saya tak pernah jumpa lagi pegawai yang sebegitu rupa lah. Sepanjang hidup ni tak pernah lagi lah. Agak provoke kita. Oh, 900,000 dah. Tadi berapa ni yang dia orang koyak ni dengan aku? Tadi berapa? 9,000 tadi. Tadi 9,000. Like berapa juta? 2 juta. Ni dah nak 1 juta dah. View 4,200. Muka buku 2,200. Ayun. Okey, lagi soalan. Lepas ni kita sambung dalam Telegram Tim Malabot. Setuju? Setuju tak setuju ni? Lepas ni kita sambung dalam Telegram Tim Malabot. Setuju tak setuju? Besok kerja lah sayang. Saya pernah bercakap atau jumpa face to face. Saya pernah jumpa face to face dengan mangsa liwat Anwar Ibrahim. Saya pernah jumpa face to face mangsa liwat Anwar Ibrahim. Wallahi wabillahi watalahi, saya Wan Muhammad Azli bin Wan Idris pernah berjumpa dengan mangsa liwat Anwar Ibrahim berdepan. Tapi saya janji dengan budak tu, saya tak review nama dia, saya rahsiakan nama dia sampai sekarang. Saya rahsiakan nama dia. Siapa pun tak tahu. Saya simpan cukup-cukup. Sebab ada janji dengan dia. Sebab dia kata dia janji bang, insaf dia bertaubat. Video yang Anwar terekam tu, ada video dia. Kau pergi cari. Yang dia terekam tu. Dia terekam budak tu. Budak tu masa tu student. RM300. 3 kali pakai. Dapat RM900. Student. Pindah? Tak pindah. Tu kes Abu Bukhari tu. Tak bolehlah cerita sejarah budak tu. Aku buka cerita, kau carilah video tu. Korang tanya ni. Tu, Saiful Bukhari tu. Kena toron. Ini Yusuf Rota. Jilat leher je kot. Apa benda sampai minta kekebalan? Aku kena tangkap. Aku tak minta kekebalan pun. Aku tak minta imuniti ke, perlindungan ke, tak ada. Start lagi pun.
Padahal lagi Jumaat nak tangkap, start lagi pun ada kat rumah. Kalau Harun ni saya dah lari lah. Baru kita hari orang Sabah gegar sikit. Harun, orang Sabah cari kau. Dengan kata tak keluar rumah, baru je keluar. Itu hari tak keluar rumah, takut. Dengan kata orang Sabah cari dia, takut Harun. Tapi dengan kata orang Sabah cari lagi tu. Dengan kata tak berani nak pergi Sabah ni. PRN Sabah ni Harun tak berani pergi Sabah, tak tahulah. Lepas tu yang bodoh-bodoh walanon, berasa berani, saya pergilah Sabah lah. Habis kau ingat aku PRN tu hari aku tak pergi Sabah ke? 2 minggu berkampung dekat Sabah. Pilihan raya negeri Sabah. Saya kat sana lah. $1 juta dah. Alhamdulillah. Nampak? Tak perlu cium spender. Nampak? Tak perlu cium spender $1 juta tu. Nampak? Nampak ni? Harun. Tak perlu cium spender. Tak perlu hitamkan dahi. $1 juta like Harun. Nampak? Kita bagilah habiskan Asia ni. Cuma saya harap pagi ni kedatangan Trump ni korang dapat tengok lah Anwar Ibrahim yang sebenar. Kalau korang tak nampak lagi Anwar Ibrahim, kalau korang masih kata bagusnya Perdana Menteri cakap dengan Trump depan-depan, kau pergi masukkan kepala lubang jaman, kau flash. Kau pergi tengok dia bercakap dengan Trump, sedengar tu, ya Allah, jijiknya. Dia orang ni tak lah. Walanon, sorry lah agak sikit je. Jangan bayang pula. Walanon, jilat Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, jilat Trump. Kau pergi tengok. Kau tengok macam Harun. Perdana Menteri seorang yang bla 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 bla. Dia jilat Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim lagi ni, jilat Trump. Dialah Perdana Menteri yang pertama naik kereta Presiden US. Kau ada tengok tak? Ada tengok ke tak ni? Kawalanon ni semua media mainkan. Anwar Ibrahim Perdana Menteri pertama naik kereta Presiden US. Aku cakap, setahu lah, Najib kot. Setahu aku Najib dulu dengan Obama naik kereta. Serasalah Najib lah. Itu yang dia banggakan. Apa benar lah korang? Takkanlah kau banggakan sebab dapat naik kereta depan-depan. Naik kereta dengan Trump, kau bangga, punya cerita, inilah Perdana Menteri yang pertama. Tak apalah Noah, kau nak ambil-ambil lah. Bagikan kau lah semua, ambil-ambil. Perdana Menteri yang kena toron pun kau, Perdana Menteri yang menoron pun kau, semua kan kau. Tapi Tun Mahathir, tak ada kecoh-kecoh pun. Tahu-tahu Bosnia selesai. Tahu-tahu negara ni konflik selesai. Tahu-tahu tu selesai. Tahu-tahu dah ambil Katri dah. Tahu-tahu dah ambil pulau layang-layang dah. Semua benda tahu-tahu. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya.